Cikgu, kalau mohon dan dapat PTPK tapi top up dengan EPF pendidikan, mana yang tak di-cover oleh PTPK tu, boleh ke? Okey, bagi menjawab persoalan ini adalah salah satu inisiatif sekiranya anda nak dapatkan pembiayaan selain daripada PTPK. So, untuk makluman anda, sekiranya anda nak menggunakan EPF, setahu saya penggunaan duit akaun 2 pendidikan di EPF hanya digunakan untuk membayar yuran sahaja. So, bergantung kepada apa kelulusan yang anda dapat dekat PTPK. Sekiranya PTPK yang anda dapat di kategori A, iaitu dapat yuran pengajian dengan allowance, saya rasa anda guna sahaja yang daripada PTPK. Tetapi kalau anda dapat kategori B atau C, anda fokus kepada, terutamanya lah, anda fokus kepada yuran pengajian. Bayaran yuran pengajian menggunakan EPF. Sebab dekat PTPK dia sekarang ni tahun 2026 dia mengikut kategori A sampai kategori D, di mana kategori D kita tak dapat biayai anda punya pengajian. So anda boleh gunakan EPF untuk bayar yuran pengajian.